Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Jamalia Nur binti Ismail, nombor matriks S189953. Saya akan membentangkan berkenaan hukum melakukan rawatan platelet-rich plasma, yakni vampire injection ataupun dikenali juga vampire filler ataupun dikenali sebagai vampire treatment dalam subjek ijtihad semasa. Apa itu PRP? PRP ialah singkatan untuk rawatan inovatif dan serba boleh dipanggil plasma kaya platelet. Darah manusia adalah cecair yang terdiri daripada banyak bahagian. Cecair itu dipanggil plasma dan mengandungi komponen pepejal darah yang mempunyai banyak fungsi yang berbeza. Plasma kaya platelet adalah terapi yang digunakan dalam banyak situasi yang menggunakan platelet yang diperoleh daripada badan pesakit itu sendiri sebagai rawatan. Menurut Robert Everett Marks, pakar pembedahan, PRP adalah suatu rawatan yang berasaskan darah manusia. Elemen-elemen di dalam darah diasingkan dengan menggunakan mesin centrifuge untuk menghasilkan lapisan plasma dan platelet asli yang digunakan dalam kaedah rawatan PRP. PRP merupakan suatu konsep yang mana jumlah autologus plasma mempunyai kepekatan platelet yang melewati garis dasar plasma darah biasa. Menurut Michael P. Hall, pakar rawatan kecederaan, rawatan PRP ini berpotensi untuk meningkatkan pembaikan dan penyembuhan tisu rosak dengan menggunakan faktor pertumbuhan dan sitokin yang diperolehi daripada granula A yang terkandung di dalam platelet darah pesakit itu sendiri. Ini adalah kerana platelet darah memainkan peranan yang penting dalam tindak balas penyembuhan yang normal melalui rembesan faktor pertumbuhan dan pengambilan sel pembaikan atau pemulihan. Ia turut bertindak dalam sel penyembuhan yang mampu meningkatkan jumlah sel mereka atau dikenali sebagai meltogenesis dan juga merangsang pertumbuhan ke dalam saluran darah yang dikenali sebagai angiogenesis. Berikut merupakan proses terapi PRP. Pertama sekali, pengambilan darah diambil sebanyak 30 hingga 60 ml darah daripada tangan pesakit. Kedua, pengasingan platelet. Pengasingan platelet dari komponen darah di dalam mesin tabung centrifuge. Ketiga, pengambilan platelet rich plasma PRP 3 hingga 6 ml plasma yang kaya dengan platelet. Dan yang diambillah sebagai rawatan yang hendak dilakukan. Keempat, suntikan kawasan luka dengan PRP. PRP merangsang pertumbuhan sehingga 8 kali ganda dengan melegahkan kesakitan dan menghentikan jangkitan. Proses TRP. Proses rawatan PRP. Rawatan PRP digunakan sebagai pembedahan plastik, peremajaan kulit, dermatologi, pertumbuhan rambut. Selain itu, PRP juga digunakan dalam kecederaan sukan, kecederaan saraf, penyakit tendinitis, dan juga seperti penyakit tendinitis lutut, tendinitis tumit, tendinitis bahu, kecederaan otot seperti otot belakang peha, kecederaan sendi, pembaikan dan pertumbuhan semula tulang dan pembedahan gigi. Terdapat persoalan dalam proses ijtihad dalam menentukan hukum rawatan PRP vampire injection ini. Persoalan pertama yang saya kemukakan adalah, adakah PRP vampire injection ini hukum zonni atau qat'i? Adakah menggunakan plasma darah dalam rawatan vampire injection mengalami proses istihala? Apakah hubungan illah plasma darah? Apakah konsep yang digunakan dalam kaedah fiqh dan maqasid al-syariah bagi menentukan hukum harus dan haram? Sebelum saya memberi penjelasan berkaitan 5 soalan itu, saya terangkan dahulu hukum darah. Hukum darah yang mengalir. Dalam perbincangan tentang darah yang mengalir, para ulama bersepakat bahawa hukum asal darah yang mengalir adalah haram. Ia termasuklah darah yang terdapat pada haiwan yang hidup di darat atau haiwan dua alam, sama ada ketika haiwan tersebut mati atau hidup. Termasuk
Termasuk juga dalam kategori ini ialah darah manusia yang bukan mati syahid. Hukum darah yang tidak mengalir. Bagi hukum darah yang tidak mengalir, terdapat 3 perbincangan utama, iaitu berkaitan dengan darah beku yang terkandung dalam hati dan limpa, darah ikan, darah yang tersisa pada daging. Bagi hukum darah beku yang terdapat dalam hati dan limpa, jumhur para fuqaha berpendapat bahawa darah beku adalah harus. Para ulama telah berpendapat bahawa darah beku yang terdapat di dalam organ haiwan seperti limpa, jantung dan hati adalah suci dan dikategorikan halal untuk dimakan, dan ia tidak termasuk di dalam kategori darah yang mengalir. Hukum darah. Menurut fuqaha, sepakat mengatakan darah dari 2 jalan kubul dan dubur adalah najis, dan juga sepakat mengatakan darah dari urat selepas sembelihan hati dan limpa adalah suci. Terdapat khilaf, perbezaan pandangan tentang darah manusia yang keluar selain dari 2 jalan itu. Pandangan jumhur fuqaha, majoriti ulama, semua darah manusia itu adalah najis, yang mana diambil daripada pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, juga daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Ibnu Hazm, Ibnu Taymiyah, Ibnu Al-Arabi dan Al-Qurtubi. Daripada dalil dari Al-Quran, kita boleh perolehi dan juga ambil bukti melalui surah Al-Baqarah ayat 173 dan surah Al-An'am ayat 145. Dalam surah itu terdapatnya ayat rijsun, yakni kotor, yang mana kotor itu adalah maknanya najis. Ibnu Hazm dan Imam Al-Syafi'i, semua jenis darah mengalir atau tidak adalah najis. Pandangan ulama mutakalimin dan mutakhirin yang terdiri daripada Imam Al-Shawkani, Al-Albani, Ibnu Al-Usaimin, darah manusia adalah suci kecuali yang keluar melalui 2 jalan, kubul dan dubur. Perkara ini diberi pembuktianlah melalui dalil as-sunnah, yang mana sesungguhnya ketika Nabi SAW berada dalam keadaan perang Dad al-Riqa', ketika itu ada seorang lelaki terkena panah sehingga mengeluarkan banyak darah. Kemudian orang tersebut rukuk, sujud dan meneruskan solatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kembali kepada 4 soalan tadi. Soalan pertama, adakah PRP, vampire injection ini hukum zanni atau qat'i? Penggunaan rawatan platelet-rich plasma PRP ini merupakan hukum zanni dan bukan dalam kategori hukum qat'i, maka ia bersifat fleksibel dan boleh berubah. Soalan kedua, adakah menggunakan plasma darah dalam rawatan vampire injection ini mengalami proses istihala? Dari aspek terminologi, istihala ialah suatu yang dihuraikan sebagai perubahan dan pertukaran sesuatu bahan kepada bahan lain yang meliputi pertukaran zat dan sifat. 3 perubahan utama, iaitu bau, rasa dan warna. Penentuan hukum dalam rawatan PRP bergantung kepada proses istihala yang digunakan dalam penghasilan plasma darah. Oleh itu, penentuan hukum terhadap istihala dalam penghasilan plasma darah bagi rawatan adalah kekal sebagai haram kerana ia tidak mengalami istihala yang sempurna. Apabila melihat istihala melalui aspek terminologi tadi, plasma darah dalam PRP itu kekal menjadi kategori darah kerana tidak mengalami proses istihala yang sempurna. Hukum asal adalah haram kerana darah itu adalah najis. Soalan ketiga, apakah hubungan ilah plasma darah? Terdapat 3 kemungkinan pada ilah pengharaman darah manusia dari zatnya, di mana satu ilah menunjukkan keharaman dan kenajisan darah, manakala 2 lagi menunjukkan bahawa ia haram dikonsumsi tapi suci. Pertama, ia bersifat membahayakan dan dapat melahirkan sifat ganas dalam diri manusia, maka ia haram dikonsumsi dan najis. Kedua, ia adalah organ manusia dan tubuh manusia itu suci saat hidup dan mati. Darah yang terpisah dari tubuh manusia tetap suci kerana hukum organ atau bagian yang terpisah dari benda hidup sama seperti hukum benda itu sendiri. Ketiga, darah itu termasuk zat di bawah kaedah tahara al-ayan, maka statusnya tetap suci selama tidak ada dalil kontradiktif yang kuat. Ilah pengharaman darah dan hukum yang sesuai adalah yang kedua. Soalan yang keempat, apakah konsep kaedah fiqh dan maqasid al-syariah dalam menentukan hukum harus dan haram? Berikut merupakan kaitannya dengan maqasid syariah itu, adakah mencapai matlamat
maqasid syariah yang diberikan. Hifzu al-nafs, yakni menjaga nyawa. PRP menyokong rawatan perubatan, membantu penyembuhan tisu dan mengurangkan komplikasi kesihatan. Dalam perkara ini, PRP itu dapat mengurangkan kemudaratan, maka teknologi PRP memberi penyelesaian kepada masalah yang sukar dirawat. Daripada kaedah fiqh pula, al-dararu yuzal, yakni darurat hendaklah dihilangkan. Kaedah fiqh yang digunakan seterusnya ialah ad-darurah tubihul muhdurah. Keadaan darurat dapat mengharuskan perkara yang haram. Jadi, melihat kedua-duanya maqasid syariah mencapai matlamat daripada proses PRP itu dan juga kaedah fiqh yang digunakan sesuai dengan keadaan permasalahan ataupun rawatan PRP itu, maka terdapat beberapa rawatan yang harus dilakukan. Yang seperti saya tunjukkan ini, seperti luka bakar, ulcer kronik, ulcer diabetik. Ulcer diabetik tu diabetes lah, rambut gugur. Selain itu, kecederaan saraf lah yang telah saya terangkan sebelum ini, yang diakibatkan oleh kecederaan daripada bersukan. Seterusnya, selain itu diharuskan rawatan PRP ini untuk membentuk semula anggota badan kepada bentuk asal, membaiki kecacatan kelahiran seperti bibir sumbing atau tanda lahir teruk, membaiki kecacatan akibat terbakar, kemalangan atau penyakit, mengatasi kecacatan yang memberi kesan kepada fizikal atau mental. Kesemua ini hukumnya adalah harus. Selain itu, hukumnya juga adalah haram bila mana terdapat larangan dalam pembedahan kosmetik. Kerana pembedahan kosmetik ini tujuan dia adalah ingin menukar ciptaan Allah tanpa keperluan darurat, mengubah bentuk wajah, hidung, bibir atau mata, membesarkan pipi, menghilangkan kedutan untuk kecantikan semata, bertujuan penipuan atau mengikut hawa nafsu sematanya. Jadi, rawatan pembedahan kosmetik juga hanyalah untuk keperluan darurat ataupun untuk memperbaiki kecacatan. Daripada isu kecantikan semata-mata, hukumnya adalah haram. Ini adalah merupakan proses kaedah darurat lah yang seperti mana saya dah terangkan tadi untuk menjawab soalan yang keempat. Samalah apa yang telah saya terangkan tadi. Ini merupakan Jawatan Kuasa Fatwa Wilayah Persekutuan Irsyad Hukum ke-126 berkaitan dengan hukum melakukan rawatan vampire filler. Samalah proses dia yang dilaksanakan tersebut, yang mana hukum asal suntikan menggunakan darah dianggap haram kerana darah itu termasuk najis. Penggunaan kecantikan dan juga perubatan, terdapat dua perbezaan hukumlah, harus dan haram. Syarat-syarat pengharusan, mestilah bahan adalah tulen dan bersih, tiada mudarat besar kepada pesakit, diyakini berkesan melalui pakar perubatan ataupun daripada doktor pakar itu sendiri. Ini dasar kaedah fiqh jugalah yang digunakan, sama juga seperti yang telah saya terangkan tadi. Diaplikasikan, dibenarkan hanya bila tiada alternatif suci dan kondisi tersebut adalah darurah ataupun keperluan. Jika untuk merawat penyakit atau kerosakan fizikal dengan syarat memenuhi kriteria syarak, darah atau plasma adalah najis tetapi boleh digunakan bila perlu. Kesimpulannya, suntikan vampire haram jika untuk kecantikan semata, bagaimana jika ia dilakukan dengan tujuan perubatan akibat kemalangan dan kecacatan, ia adalah diharuskan. Tujuan yang dibenarkan adalah bagi memperbaiki organ tubuh yang rosak selain untuk mengembalikan kecacatan pada kejadian tubuh manusia yang normal. Ini adalah keputusanlah Jawatan Kuasa Fatwa Wilayah Persekutuan. Ini adalah untuk mudah kita faham dia punya formula. Tidak darurat ada alternatif haram. Dalam darurat tiada alternatif, PRP digunakan, memberi manfaat harus, tidak memberi manfaat adalah haram.
Kesimpulannya, penggunaan rawatan platelet-rich plasma PRP vampire injection ini merupakan hukum zanni dan bukan dalam kategori hukum qat'i, maka ia bersifat fleksibel dan boleh berubah. Adapun begitu, dalam menentukan hukum dilihat dalam konteks penggunaan maslahah al-mursalah itu sendiri. Dengan itu, maslahah al-mursalah digunakan pakai bagi mencapai maqasid syariah. Seterusnya, melalui kaedah fiqh pula diberi aspek penelitian untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku dalam penggunaan rawatan platelet-rich plasma tersebut. Dalam pada itu, hukum tersebut boleh menjadi harus dalam keadaan darurat yang melibatkan tujuan perubatan semata-mata, seperti ingin memperbaiki anggota tubuh kepada bentuk asal dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, bertujuan mendatangkan manfaat dan kesembuhan tanpa mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, hukum PRP kekal harus lagi ia digunakan untuk tujuan perubatan tanpa melampaui batas syarak. Namun ia menjadi haram jika digunakan untuk rawatan kecantikan semata-mata yang bersifat kekal, mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebab perubatan dan melibatkan unsur-unsur lain yang haram. Oleh itu, penggunaan PRP perlu diteliti berasaskan prinsip syarak dan dalil yang berkaitan untuk mencapai penyelesaian yang selaras dengan hukum syarak.